Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan Qasr Surau, seterusnya hadirin hadirat, mudah-mudahan kesemua kita di dalam perlindungan, rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada 28 Zulqa'dah. Jadi esok kita akan pergi tengok anak bulan lah. Oh, jangan ingat tengok anak bulan 2 je kan, puasa raya. Jadi Zulhijjah juga kita cuba cerap anak bulan jugalah. Maknanya hari ni 28, esok 29. Kita akan tengok nampak ke tidak esok ni. Kalau ikut kiraan kita dulu, kita punya kiraan sepatutnya tak nampak lah. Esok ni sepatutnya tak nampak. So kita akan cukupkan 30 hari. So hari ni 28, esok tengok 29 mungkin tak nampak. So hari Rabu tu masih lagi 30. So 1 Zulhijjah adalah pada hari Khamis sepatutnya lah. Tetapi baru-baru ni Astro ada keluar berita kan, ada perasan kau? Dia ambil report antarabangsa. Dia kata kemungkinan boleh nampak esok ni. Jadi kalau nampak, maknanya Rabu dah 1 Zulhijjah. Sepatutnya Khamis 1 Zulhijjah kan. Jadi dia tukar jadi hari Rabu kalau nampak lah. Cerita ni tak tengok lain ni. Jadi kalau nampak, dia jadi bertukar lah, Rabu jadi 1 Zulhijjah. Jadi raya yang patutnya 10 kan, raya 10 Zulhijjah, patutnya raya hari Sabtu, jadi boleh jadi hari Jumaat lah kalau nampak. Jadi dia boleh jadi raya jadi hari Jumaat. Tapi tak apalah, hari raya apa pun tak apa. Yang lebih utamanya adalah kita akan menghadapi yang ke depan ni adalah pada bulan Zulhijjah ni kita. Jadi sebab apa kita kadang-kadang apabila kita lalu pada bulan Zulhijjah tu, dia adalah satu tempoh yang penting. Zulhijjah ni dia penting, seluruhnya penting kerana Zulhijjah termasuk juga di dalam bulan-bulan haram di dalam Islam. Kita tahu Islam mengambil berat bulan-bulan haram. Apa dia bulan-bulan haram? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 4 ni besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ni besar. Pahalanya digandakan, kalau buat dosa padanya juga digandakan. Baik. Dan lebih daripada itu, Zulhijjah ini padanya ada 10 hari tu. 10 hari itu. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Abu Daud, hadisnya sahih. Nabi SAW sebut, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashar." Tidak ada suatu hari pun, Nabi kata, yang mana amalan salih yang dibuat padanya lebih Allah suka daripada 10 hari ini, daripada 10 hari ini. Jadi amalan soleh yang korang duk buat setiap hari tu, kalau korang buat pada 10 hari ni, lebih Allah suka. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kalau kami tak buat amalan soleh tapi kami pergi berjihad, adakah ia lebih baik? Adakah amalan soleh dengan jihad ni dia tak dimasukkan dalam amalan soleh? Dia amalan yang baik, tetapi dia bukan amalan, sebab jihad ni dia berperang, dia tumpahkan darah kan. Soleh ni dia benda yang baik kan, cakap baik, sedekah. Itu maksud bila sahabat apabila dia dengar amalan soleh, itu adalah benda-benda yang manusia semua akan suka. Maksudnya kita salat, zikir, puasa kan, benda-benda macam tu, itu adalah amalan soleh. Nabi kata lebih baik pada hari ni. Sahabat pun tanya, kalau kami tak buat amalan soleh, kami pergi berperang, tak ke berperang itu lebih Allah Ta'ala suka daripada amalan soleh? Nabi kata, perang tu pun tak lebih baik daripada amalan soleh yang kau buat pada 10 hari ni.
10 hari ni lebih baik amalan soleh itu. Kecuali Nabi kata, kecuali kalau kau berperang, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Kecuali kalau kau keluar berperang dan kau tak balik lepas tu. Maksudnya kau syahid, kau mati. Yang tu baru lebih baik daripada buat amalan soleh pada 10 hari ni. Jadi kita akan lalu, maksudnya tak lama lah, ini 28, esok 29, mungkin terus 1 Zulhijjah ataupun 30 dulu, tapi 2-3 hari ni akan masuklah kita pada 10 hari yang utama dalam setahun ni, tuan-tuan. Jadi para ulama apabila buat kesimpulan, tuan-tuan, kalau ditanya kepada mereka, bilakah malam-malam yang terbaik sekali dalam setahun? 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar itulah malam terbaik Ramadan tu, 10 yang terakhir. Tapi kalau 10 siang yang terbaik bila? Ini 1 sampai 10 Zulhijjah ni. Jadi kita pun bincanglah, habis 1 sampai 10 Zulhijjah ni nak buat apa? Jadi Nabi tak sebut pun dalam hadis tu puasalah 1 sampai 10 ni, Nabi tak sebut pun puasa. Cuma apabila kita dengar amalan salih, puasa termasuk tak di dalam amalan salih? Termasuk. Jadi orang yang masuk pada bulan 1 sampai 10 Zulhijjah, mereka boleh berpuasa. Sebagai contoh, mereka boleh berpuasa, sebab puasa juga termasuk dalam amalan salih. Tentulah puasa pahalanya besar di sisi Allah. Jadi apabila masuk 1 sampai 10, cuma 10 jangan puasa lah, tuan-tuan. 1 sampai 9 je. 10 tu dah raya kan. Janganlah puasa sangat. 10 terbaik, jadi kita pun puasa sampai 10. Jangan 10 tu dah raya. Jadi puasa bukan satu-satunya amalan soleh yang boleh kita kerjakan. Sebab dalam hadis apabila orang tanya kepada Nabi SAW, Nabi tanya, orang tanya kepada Nabi, ayyul amalu afdal, ataupun ayyul a'mali afdal, apakah amalan ataupun amalan yang paling baik di sisi Allah? Nabi jawab apa? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya, kan? Orang tanya Nabi, apa amalan yang baik aku nak buat ni, aku tengah semangat, iman aku tengah tinggi ni, kan? Aku nak buat apa? Nabi kata as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Waktunya maknanya juga membawa maksud salat pada awal waktu dan pada tempat yang dikumandangkan azan tu. Salat pada awal waktu. Jadi kita mungkin boleh, tak banyak benda kita boleh buat, tapi kita boleh jaga salat kita. Apa lagi yang boleh kita buat, tuan-tuan? Amalan soleh yang lain, selain daripada salat, selain daripada puasa, kita juga boleh bersedekah. Bersedekah, tuan-tuan. Sedekah ni mungkin kita banyak benda yang kita nak sedekah. Kita nampak kita nak sedekah, tapi kita kadang-kadang tahan. Sabar dululah, tunggu bulan depan lah, kan, gaji masuk lah, nanti ada orang bayar. Jadi mungkin 10 hari ni kita jangan tahan-tahan, kita bagi je, sebab ini adalah hari yang terbaik, kan? Tambah-tambahan pula, kalau kita ingat saudara kita di Filastin, tapi itulah masalahnya, kalau kita nak bantu Filastin ni satu masalah, bantuan tak boleh nak masuk pun kan, dia akan terkandas di pintu di Mesir tu, kan. Kita tahu 2-3 hari ni, bukan 2-3 hari ni dah 2 minggu lah, 2 minggu ni Israel makin dahsyat serangannya kepada Gaza. Maksud dia betul-betul nak hapuskan habis, dia nak take over tanah tu. Jadi mungkin kita boleh berdoa lah. Amalan soleh apa lagi? Kita berdoa kepada Allah SWT untuk kurniakan kesenangan kepada orang Gaza ni. Kita doa dengan hati yang ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita. Kenapalah orang Palestin ni tak bebas-bebas, kan? Kita doa, untuk apa doa tak bebas? Doa kita tak pernah disia-siakan oleh Allah. Allah akan terima. Mungkin belum waktunya lagi. Doakan kepada saudara kita. Juga kita doakan kepada kawan-kawan kita yang lain yang susah. Doa ala zahril ghaib ni, doa orang tu tak tahu. Jangan cerita pun aku doakan kau, tak payah. Kita doakan saudara kita ataupun kawan-kawan kita. Itu juga amalan-amalan soleh yang boleh kita lakukan sepanjang bulan.
kita nak masuk 10 hari yang terbaik di dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. Jadi yang tadi Ajizan ada WhatsApp tadi kan, dia minta kalau ada benda nak cerita. Saya pun baru baca tadi kan. Jadi saya cerita sikit lah benda-benda yang boleh kita buat pada bulan Zulhijjah ni. Jadi bukan ia hanya terbatas kan, ada orang dia tak larat nak puasa kan, kita faham. Kadang-kadang kerja dia berat kan. Jadi orang kata puasalah. Tak mesti dia puasa. Cuma tuan-tuan, puasa kalau tak puasa pun cubalah kita untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah tu. 9 tu kita cuba puasalah. Kita tak larat pun. Sebab Nabi SAW apabila sebut tentang puasa pada 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, Nabi kata apa? Nabi kata ahtasibu ala Allah. Aku harapkan sangat. Ahtasib ni maknanya aku harap Allah Taala. Dia kata ayyukaffir as-sanata allati qablaha. Dia padamkan segala dosa aku pada tahun lepas, wallati ba'daha, dan juga setahun yang ke depan ni. Kalau aku puasa 9 ni, aku harap Allah Ta'ala padamkan dosa aku. Kadang-kadang kita banyak dosa yang kita tak perasan, dan yang sikit-sikit ni yang akan jadi berat dalam timbangan kita. Jadi harapnya kita puasa sehari tu. Yang ni antara ulama apabila sebut pasal puasa hari Arafah ni, mereka kata ini antara amalan yang paling Nabi janjikan, amalannya sedikit tetapi pahalanya besar, iaitu padam dosa sebanyak 2 tahun. Setahun lepas, mungkin tahun ni sampai sebelum ni, setahun sebelum, dan juga setahun ke depan. Jadi kita cuba untuk berpuasa pada hari Arafah lah. Kalau mampu tuan-tuan, taklah wajib. Mungkin soalan-soalan tu, kalau saya tak larat kan, tak larat tak apalah tuan-tuan. Okey. Jadi apa lagi yang boleh kita buat? Ada perkara sunnah yang kadang-kadang dah orang tinggalkan kadang-kadang, iaitu takbir. Dia panggil takbir muqayyad. Takbir ni orang biasanya bila start takbir ni, takbir raya ni bila orang start? Maghrib kan. Masuk je diumumkan esok raya kan. So maghrib tu baru kita start takbir kan. 10 Zulhijjah, masuk 10 Zulhijjah baru kita start takbir kan. Tetapi mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 tu hari kita nak puasa tu, subuh tu dah start takbir sebenarnya. Subuh tu, lepas solat subuh tu dah boleh takbir. Takbir muqayyad ni maksud dia takbir yang kita buat selepas daripada solat fardu. Maksudnya lepas subuh tu dah boleh takbir sebenarnya. Tetapi memang saya rasa, walaupun saya cakap lah kat mana masjid ke mana surau pun, memang tak ada siapa buat pun. Sebab dia rasa pelik. Dia tak tahu kan. Jadi tak apalah. Mungkin kalau ada tempat-tempat yang dia faham benda ni, dia buat. Dia faham. Sebab dia tak kisah lain daripada orang Melayu, tak kisah. Yang penting sama dengan Rasulullah. Itu yang penting bagi dia. Amalan dia itu bertepatan dengan Nabi SAW. Tak apa. Kalau tak berani tak apalah. Maknanya cuma nak bagi tahu amalan takbir itu dah boleh bermula pada 9 pagi tu. Okey. Saya ingat yang tu dululah, sedikit berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Baik, jadi hari ini disebabkan kita mengaji bab larangan-larangan syarak, jadi kita akan sambung juga kitab kita ni. Jadi kita ulang kaji sikit. Saya ingat berapa lama tak ajar dah. Tak lama kot, sebulan lah kot kan. Baik, yang terakhir sekali kita belajar dulu adalah, kita masih lagi di dalam bab larangan yang berkaitan dengan salat tuan-tuan. Kali yang terakhir kita belajar dulu adalah, saya rasa saya ulang sikit je. Mana ni? Tarku salah, itmamur ruku'. Yang ni. Okey, bab larangan yang kita belajar last kali hari itu, bab larangan meninggalkan membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Sama ada solat itu jahar ataupun solat itu sir. Maknanya solat tu imam baca kuat ataupun imam baca tak kuat, makmum wajib membaca Fatihah. Wajib membaca Fatihah, kecuali kalau dia dalam keadaan masbuk. Dia masuk-masuk imam Allahu Akbar, lepas tu dia pun angkat takbir Allahu Akbar,
dia rukuk kan, dia tak sempat baca Fatihah, adakah dia kena ulang balik? Dia tak payah ulang, walaupun dia wajib, tapi wajib itu pada orang yang muwafiq, orang yang memang ikut daripada awal imam. Okay. Ada sedikit perbahasan, tapi tak apalah, saya tak payah explain lah, sebab kita dah explain dulu. Okay. Yang seterusnya kita belajar juga berkaitan larangan daripada salat tanpa menutup bahu. Tak tutup bahu. Maknanya kalau dia solat tu, dia pakai kain, dia macam berkemban je. Solat berkemban. Larangan, Nabi SAW melarang benda ni. Cumanya larangan ini dilihat para ulama, sebahagian melihat sebagai makruh, makruh. Sebahagian melihatnya sebagai larangan yang memang tahrim, tak boleh. Maknanya kalau dia solat macam tu, tak sah. Sebab Nabi kata, janganlah seseorang kamu solat sedangkan bahunya terbuka. Jadi ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Jadi the best untuk kita, dia panggil khuruj anil khilaf. Kita keluar daripada khilaf, maknanya kita tak sah. Kita tak sah buat. Kita jangan buat dalam keadaan bahu ini nampak. Okey, itu yang juga kita telah lalu. Yang ketiga adalah babun nahyi anis sadal wat talassum, iaitu bab larangan daripada melepaskan pakaian. Contoh kita pakai baju tu, kita hanya macam tu je, kita tak ikat dia, kita pakai macam tu, kita solat dalam baju macam tu kan. So larangan itu tak boleh pakai macam tu, sebab nanti bila kita bergerak dia terbuka, terbuka dan akan menyebabkan nampak aurat kita. Jadi dia mesti, baju tu kalau kita pakai, dia diikat, dibutang ke, dipin ke, ataupun sebagainya. Juga termasuk bab larangan menutup muka, talassum, iaitu jangan tutup muka. Nabi tak bagi tutup muka ni, sebab tu face mask dulu isu. Jangan solat tutup muka, kecuali ada sebab-sebabnya lah. Contohnya dia takut berjangkit kan, dia duk bersin-bersin ke apa, jadi dia pakai disebabkan ada sebab, dan boleh. Tapi kalau saja-saja pakai, saja nak nampak macam ganas sikit solat kan, nampak macam wah, pejuang Hamas sikit kan, pakai tutup mulut kan, jadi itu dilarang. Baik, ini kita nak masuk bab yang baru, iaitu babun nahyi an ihtimalis samma fi salah. Bab larangan daripada ihtimal as-samma. Macam mana nak terjemah ni? Ihtimal as-samma ni senang cerita, dia ambil baju, satu pakaian, tutup satu badan ni, ikat tangan dia, tersorok di dalam kan, tersorok dalam pakaian tu. Macam mana nak cakap, macam dia macam telekung, macam telekung, tapi telekung dia still boleh bergerak kan. Yang ni memang pakai tu ikat, tangan pun tak keluar, tangan pun tak keluar. Jadi ini juga jenis-jenis pakaian yang dilarang untuk kita bersolat dengannya. Tangan dia tak keluar, tangan dia dalam pakaian tu, tersorok tangan dia. Ihtimal as-samma. Okey, tuan-tuan pun tak pernah dengar macam mana. Yalah, sebab tu kita belajar benda ni, larangan-larangan yang kita tak pernah tahu pun, sebab mungkin tak ada pun orang buat benda tu kan, tapi tak apalah, kita belajar lah. Okey, kita dengar dulu hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha an bai'ataini wa an labsataini wa an salataini, naha 'anis salati ba'dal fajri hatta tatlu'a asy-syams wa ba'dal 'asri hatta taghruba asy-syams wa 'an ihtimalis samma wa 'anil ihtiba'i fi thawbin wahid yufdi bi farjihi ila as-sama'i wa 'anil mulamasati wal munabadah. Baik, hadis ni cerita tentang larangan ni tadi, tetapi dia juga cerita benda yang lain. Baik, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memberitahu bahawa Nabi melarang daripada dua jenis jual beli, dua jenis pakaian, dan dua jenis solat. Okey, tapi Nabi start explain dua solat dulu. Dua jenis solat. Apa dua jenis solat yang dilarang oleh Nabi? Naha 'anis salati ba'dal fajri. Nabi melarang daripada solat selepas subuh sehingga terbit matahari. Jadi
Apabila kita habis sahaja solat subuh, tidak ada lagi solat sunat di situ. Tak ada apa-apa solat sunat. Sehingga bila? Sehingga terbit matahari. Terbit matahari pun dalam satu panah. Lebih kurang macam itulah. Tapi kalau kita punya time tu lepas daripada syuruk tu lah. Lepas daripada syuruk tu, maksud dah masuk waktu duha, and then boleh solat. Okey. Jadi Nabi tak bagi solat, habis solat subuh sampai habis waktu syuruk tu jangan solat. Wa ba'dal asri, itu satu. Yang kedua, jenis solat yang tak boleh juga selepas asar sehingga tenggelam matahari. Sehingga betul-betul tenggelam matahari. Yang ni bila maghrib masuk, apabila matahari dah habis masuk. Matahari tu dah habis masuk, tapi ada lagi line lah, nampak lah kita line tu kan, tapi matahari dah habis masuk. Yang tu masuk maghrib. Jadi dah masuk betul, then okey. Okey, itu dua jenis solat. Kenapa Nabi SAW larang benda ni, tuan-tuan? Kenapa tak boleh solat waktu-waktu ni? Sebab apa sahaja amalan, tuan-tuan, yang salah satunya itu waktu syaitan lah, waktu syaitan berkeliaran lah. Memang waktu tu memang kemuncak syaitan punya paling aktif waktu tu. Okey, itu yang pertama lah. Yang keduanya juga, antara dia punya kenapa dilarang juga, dia panggil illah dia juga, kerana waktu itu adalah zaman tu, Nabi SAW tahu penyembah matahari ni, dia sembah matahari tu bila? Waktu tu lah, waktu nak keluar tu. Waktu nak keluar tu dia start sembah, ataupun lepas, ataupun dia nak turun tu, waktu tu. Jadi Nabi tak nak kita beribadat sama dengan golongan ni. Lalu Nabi SAW masukkan juga tadi di dalam larangan untuk solat pada waktu ni. Okey, itu dua jenis solat yang dilarang oleh Nabi SAW. Seterusnya Nabi explain pula tentang dua jenis pakaian yang dilarang. Dua jenis pakaian. Yang pertama adalah istimal as-samma'. Yang ni Nabi sebut istimal as-samma', iaitu pakai tu tangan dah tak boleh keluar dah. Dia memang akan tutup tangan dia semua, dia ikat, dia tak boleh nak bergerak. Jadi kenapa dilarang pakai macam ni? Kerana antara salah satu sebabnya adalah dia, orang macam yang pakai macam ni, dia tidak dapat menunaikan rukun-rukun solat secara sempurna lah kan. Jadi dia tak boleh nak angkat takbir Allahu Akbar sangkut dengan dia kan. Jadi nak semua tak boleh. Jadi ini juga salah satu sebab kenapa ia dilarang, istimal as-samma'. Okey, dan kita sambung je lah, walaupun dah faham tentang istimal as-samma' ni tadi. Kalau tuan-tuan perasan perkataan samma' ni, dia datang daripada perkataan summun. Summun tu pekak. Maknanya dia pakai tu macam dia tutup semua ni, macam tak nak bagi siapa dengar dah dia ni. Macam tu lah, sebab tu dinamakan as-samma' tadi. Wa 'anil ihtiba' fi thawbin wahid. Okey, pakaian jenis yang kedua Nabi larang adalah daripada Nabi sebut daripada duduk ihtiba'. Ihtiba' ni duduk macam ni, tuan-tuan. Macam mana? Tuan-tuan duduk di atas lantai ni, macam tuan-tuan ni cuma angkat lutut. Angkat lutut, lepas tu kita peluk tu kan. Okey, itu ihtiba'. Daripada duduk macam tu, tapi tuan-tuan jangan takut pula, sebab dia ada sebab dia lah. Daripada duduk macam tu dalam pakaian yang satu, maknanya dia ni pakai selapis je. Satu je dia pakai. Dia pakai satu je, dia sarung satu, contohnya jubah ke apa ke, dia pakai solai je, dan dia duduk macam tu. Tuan-tuan dapat bayang kenapa kenapa Nabi larang tu? Yufdi bi farjihi ila sama'. Nabi beritahu kan, akan menyebabkan nampak kemaluan dia ke langit. Nampak Jadi sebab tu kalau tuan-tuan dengar dulu ada orang larang kan, jangan duduk macam tu. Kan bukan sebab duduk tu, sebab dia pakaian tu. Kalau dia pakai 2-3 lapis kan, dia pakai ada dalam kain dalam ada, kain plekat dalam ada, dia pakai, dia duduk macam tu kan. Jadi kalau terangkit yang depan tu, belakang tu
dia masih tutup, yang dalam tu dia masih blok. Yang tu tak apa. Yang tu tak termasuk di dalam larangan. Sebab tu dulu-dulu kalau kita dengar, jangan duduk macam ni, jangan duduk macam ni, kadang dia tak habis baca hadis tu. Tibak tu dia duduk macam tu juga. Kan, duduk macam tu sebab ada sebab jangan bagi nampak yang tu. Baik. Habis 2 jenis solat yang Nabi tak kasih. Lepas tu 2 jenis pakaian yang Nabi tak bagi. Apa lagi yang Nabi tak bagi tadi? 2 jenis jual beli. 2 jenis jual beli. Saya baca tadi Nabi larang 2 jenis jual beli, 2 jenis solat, 2 jenis pakaian. Okey. Jual beli yang Nabi tak kasih adalah 2 jenis jual beli yang Nabi tak kasih adalah wa'anil mulamasah. Mulamasah ni datang daripada perkataan pegang. Mulamasah ni dia macam rasa-rasa. Jadi contoh ada orang menego, okey tuan-tuan, nampak tak barang-barang ni semua? Okey, tutup lampu. Okey. Sekarang ni saya nak jual. Tengah-tengah gelap ni, mana yang tuan-tuan pegang tu, yang itulah tuan boleh boleh kan. Dia macam itulah, misteri sikitlah, misteri konon-kononnya kan. Hadiah misteri ke apa ke, boleh macam tu. Yang ni Nabi SAW tak kasih, tak boleh. Tak ada jual beli macam tu. Mana kau pegang tu, tutup mata, mana kau dapat kasut tu, yang tu. Yang tu kau nak kanan ke kiri? Kanan. Okey, kanan. Kanan tu. Okey, yang tu. Saya jual RM10. Haram, tuan-tuan. Yang tu yang pertama Nabi larang. Wal munabazah. Yang kedua munabazah, maknanya lempar. Maknanya okey, tuan-tuan ramai kat situ, ni saya ada barang, balik kat tuan-tuan, siapa dapat dia dapat boleh. Siapa dapat tangkap, dia yang dapat boleh. Juga dilarang di dalam agama. Transaksi jual beli ni dia disimpulkan para ulama 3 benda. Dia punya kaedah dia 3. Yang pertama, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada unsur gharar, tak jelas. Riba ni interest lah, bawa ada untung sikit, interest. Yang kedua ada gharar. Gharar ni tak clear, kau beli apa? Tak lah. Gharar tak clear. Apa bodoh tak boleh. Saya jual apa yang ada dalam sungai ni. Kan mana kau nak tahu dalam sungai tu ada apa kan? Ataupun saya jual lah apa yang nampak atas pokok tu. Kan gharar, itu masih gharar, tak sah jual beli tu. Gharar no. Dan yang ketiga, tidak boleh ada unsur maisir, pertaruhan. Pertaruhan maknanya kalau kau accident dan kau untung. Kalau kau tak accident dan untung. Dia bertaruh. Sebab tu insurans tu haram. Insurans haram sebab dia ada unsur pertaruhan. Kenapa insurans haram tuan-tuan? Pertaruhan lah. You beli apa? I beli ni kalau misalnya I accident, untunglah, I selamatlah. Kan? Jadi kita tak pakai, kita tak beli insurans. Kita beli apa tuan-tuan? Takaful nama. Jadi kalau kereta tu jangan beli yang insurans tu, beli yang takaful tu. Nak renew tu tahun depan ni, takaful. Takaful tu konsep dia bukan kalau Dan tak accident, kau untung. Kalau Dan accident, Dan lah untung sebab Dan dapat claim. Yang tu no, maisir tak boleh, haram. Jadi kita beli takaful konsep dia adalah kita semua bersama-sama tabarruk. Maknanya siapa-siapa di kalangan kita yang berlaku musibah, kita sudi derma kepada dia. Itu tabarruk. Kita collect duit, siapa yang berlaku musibah dia ambil duit ni. Itu tabarruk. Maksudnya itu konsep tolong menolong lah. Tolong menolong kan. Kita collect duit semua. Cuma yang syarikat tu tadi dia ambil upah sebagai ejen je. Ejen dia panggil apa nama dia punya claim tu kan, sebagai ni lah, pengurus sebagai tadi lah. Pengurus sahaja. Okey tu itu adalah 2, 4, 6 ihtimal as-samma, ataupun tajuk yang kita belajar tadi, larangan pakai ihtimal as-samma. Jadi kita baca semua hadis boleh. Okey. Okey, kita masuk sikit tajuk yang seterusnya. Babun nahyi an kaffis thawb wasyi'ru fis salah. Bab larangan daripada tahan baju dan rambut di dalam salat.
Bab larangan daripada tahan baju dan rambut di dalam salat. Baik, apa tajuk ini? Tahan ni boleh faham dia sama ada macam kalau baju tu kita tahan kan, kita macam sekarang ni kan nak apa, nak solat, sebelum solat ni kita solat kat tempat, misalnya dulu zaman solat atas tanah tuan-tuan kan, kita solat atas tanah dulu. Zaman Nabi dulu tak ada atas kapet tu. Jadi atas tanah, rumput pun tak ada, padang pasir kan. Jadi kalau misalnya dia basah sikit, orang akan start macam tahan baju dia. Tahan baju dia, angkat sikit. Kita tahan baju. Sepanjang solat tu kita pegang baju kita kan. Takut kena dekat tanah kan. Yang tu termasuk di dalam tahan baju lah. Ataupun dia tak buat macam tu, dia lipat baju dia. Baik. Larangan daripada kita tahan baju kita ataupun rambut kita. Rambut kita. Contohnya apabila nak sujud tu, kita nak solat je kita pun ikat rambut kita, kita tahan rambut kita. Ataupun nak sujud dia kita pun angkat rambut, kita tahan rambut kita. Benda itu dilarang di dalam salat. Baik, hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa thawban wala sya'ran. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayat anhuma, Ibnu Abbas dan juga ayahnya, semoga Allah Taala redha kepada kedua mereka. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota. Sujud 7 anggota. Mana tuan-tuan? 7 anggota. Cuba fikir balik. Dahi sekali dengan hidung lah. Dahi ni Nabi bila tunjuk dahi tu dia sekalikan dengan hidung ni pun kita kena letak tuan-tuan, jangan terangkat Lepas tu mana lagi? 1. Dahi dan hidung ni 1, 2, tapak tangan dah 3, lagi lutut, ompek 5, jari 6, 7. 7 anggota ini kita diperintahkan sujud. Siku termasuk tak? Siku angkat tuan-tuan. Nabi SAW apabila dia sujud, sikunya angkat tuan-tuan, jangan letak macam tu. Ada orang kata sujud macam ni untuk orang perempuan, betul ke? Tak betul juga, sebab sujud perempuan sama macam lelaki. Adakah perempuan solatnya lain? Tak, sebab Nabi ajar, apabila Nabi ajar solat, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Solat macam mana korang tengok aku solat. Ada tak dia kata macam ni laki tengok saya, perempuan macam ni tak. Laki dan perempuan solat macam aku solat. Jadi apabila keadaan sujud, orang kata letak perempuan, angkat perempuan, tak ada. Solatnya, sujudnya sama. Semua kita salat dengan cara yang sama. Baik. Jadi itu adalah 7 anggota. Nabi sebut tadi, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. A'zum ni sebenarnya tulang, 7 tulang. Tak apalah, kita kata 7 anggota lah. Dan supaya aku tidak menahan baju dan juga rambut. Baik, jadi kita nak faham kenapa Nabi SAW larang untuk kita tahan baju ni. Pertama, baju ni kenapa? Sebab baju yang sempurna dipakai tidak perlu tahan kan. Kalau kita pakai, kita pergi kerja tu, adakah kita akan lipat sini, lipat sana kan? Tahan ni dua lah, sama ada kita angkat ataupun kita lipat kan. Pakaian yang sempurna, ya, termasuk sebenarnya. Jadi pakaian lipat seluar ke apa ke, itu benda yang tahan. Tapi sekarang ni saya nak beritahu larangan tadi bukanlah haram, tetapi adalah makruh. Makruh. Kenapa? Sebab kita tidak memakai pakaian yang sempurna. Pakaian yang sempurna tidak dilipat-lipat. Okey, kena faham yang tu. Sebab Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu di sisi setiap masjid. Makna waktu kau nak solat tu, pakai perhiasan yang terbaik. Jadi pakaian yang kita lipat-lipat itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Okey, tak apa.
Okey, yang keduanya, apabila kita tahan baju kita, para ulama buat kesimpulan, kenapa Nabi tak bagi lipat baju, tahan baju, ikat rambut nak solat ni, apabila kita tahan semua ni, seolah-olah kita macam ada tahan pakaian kita dan rambut kita daripada sujud sekali. Kita tahan dia daripada dia juga sujud. Macam rambut lah tuan-tuan, kita ikat kan, bila kita ikat ikat ke atas kan, maknanya semua anggota kita sujud kecuali rambut kita bertahan lagi ke atas. Jadi itu termasuk Nabi lepaskan, maknanya lepaskan, dia juga tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah dia yang kedua. Dan hikmah yang ketiga adalah orang yang tahan baju, tapi zaman ni dia tak termasuk lah. Kalau zaman dulu orang yang duk angkat baju, tahan baju ni semua, dia menyerupai orang yang sombong. Orang yang sombong tuan-tuan. Apabila dia pakai satu pakaian yang labuh tuan-tuan, zaman tu kita tak cerita zaman hari ni, sebab zaman hari ni siapa yang pakai macam tu, dia bukan nampak sombong, dia nampak macam selekeh kan. Zaman dulu tak, zaman dulu lagi labuh kan, sebab dia nak bagi tahu zaman tu para sahabat radhiyallahu anhum, tuan-tuan kalau baca sirah kadang-kadang sahabat ni, tuan-tuan rasa ada berapa helai baju dia? Dia ada selai baju. Majoriti sahabat ni ada selai, ataupun paling best dia ada 2 helai. Satu untuk dia pergi solat Jumaat, satu lagi untuk dia pakai hari-hari tu. Paling-paling ada 2 helai. Tiba-tiba ada seorang mangkuk yang pakai baju yang boleh labuh-labuh, sapu tanah semua kotor, esok dia boleh tukar baju lain. Sombong lah tu. Sebab tu apabila ada orang pakai macam tu, pakainya, bajunya tidak tidak ngam-ngam saja labuh, yang ni juga termasuk di dalam larangan, kerana ia menyerupai orang-orang yang takabur. Takabur. Jadi tuan-tuan, larangan ni cumanya nak bagi tahu kat sini bukanlah larangan tahrim, haram, tetapi larangan termasuk di dalam makruh, perkara-perkara yang makruh. Baik, baju seluar masuk. Maknanya kalau kita solat tu tuan-tuan, kita lipat-lipat kan, kita lipat baju kan, kita lipat baju ni, kalau lengan panjang kita tahan baju ni daripada sujud sekali, termasuk di dalam makruh juga. Kita lepaskan semua, pakaian kita lepaskan semua. Seluar pun lepaskan. Baik. Tapi kalau orang kata, habis tu kalau orang yang Arab tu ikat kan, dia ikat apa? Dia pakai serban contohnya kan. Dia pakai apa? Serban tu ikat. Yang tu termasuk tak? Yang tu tak termasuk. Sebab itu tak termasuk di dalam pakaian yang tadi tu. Maksudnya kalau dia pakai ni ataupun dia ikat serban contohnya kan, ni ikat juga, tahan juga pakaian. Patutnya lepas jelah serban macam Saudi tu kan. Kita tahu Imam Saudi kan pakai macam tu, lepas lah. Itu tak termasuk. Dia termasuk di dalam pada baju dan juga seluar tuan-tuan. Okey. Ada soalan dah masuk? 2 minit. 2 minit tak sempat lah. Sekejap tengok. Ya. Macam solat, tujuan kata kena tutup semua kan. Kalau dia mampu, dia tak buat macam mana? Kalau dia mampu, tak mampu, tak buat. Kalau dia mampu dan dia tak buat, maknanya benda ini daripada hadis Nabi SAW. Nabi diperintahkan apabila tidak sempurna rukun salat, maka tidak sahlah salat. Tidak sah salat tuan-tuan. Kalau kita mampu, kalau kita tak mampu, memang tak boleh, tak apalah, benda itu diangkat. Dia termasuk rukun. Bila kita kata rukun salat ada 13, kita kata kan, sampai sujud tak cukup rukun. Sah tak salat dia? Tak sah. Termasuklah tamakninah kan. Solat cukup semua tapi tak tamakninah, tak cukup satu rukun dia, tidak sahlah salatnya tuan-tuan. Jadi perkara itulah sehingga itu tak ada masalah sangat. Macam pakai seluar lipat-lipat, kadang lipat macam naik pesawat. Yalah, tapi itu termasuk makruh lah tuan-tuan. Kalau dia pakai lebih kurang tu, lipat-lipat, kalau kita dah tahu benda ni, kita tak buat. Cuma sebahagian orang ni apabila salat ni dia panggil, dia tak nak
tapi dia kat luar dia labuh. Dia kat luar dia pakai seluar tu labuh, tapi bila tang solat dia lipat atas tumit. Tumit pula, buku lali kan. Nampak macam sunnah sikit lah. Yang tu tak sunnahnya pakai di mana-mana atas buku lali kan. Maksudnya untuk sebenarnya bukanlah mesti atas buku lali. Nabi arahkan benda tu dulu sebab zaman tu kesombongan terletak pada pakaian tu. Pakaian tu, apabila you ada baju dan you saja labuhkan kan. Zaman tu orang tak ada baju. Zaman tu baju mahal, orang tak mampu. Hari ni apabila Cina dah keluarkan baju murah kan tuan-tuan. Jadi ia bukan lambang kesombongan lagi. Sekarang ni kesombongan di mana? Kalau pada pakaian kita ni, dia pada brand tu kan. Adidas kan, Adidas brand tu. Jadi kalau you pakai, you termasuk di dalam larangan ni jugalah. Nabi tak bagi pakai itu sebab so Nabi sebut apa? Ma tahtal ka'baini ma asfala ka'baini fa finnar. Siapa yang duk pakai baju di bawah buku lali ni, Nabi kata di dalam neraka. Adakah sebab sebab baju tu terlabuh sikit orang tu terus masuk neraka? Tak, sebab dia adalah sombong. Jadi pakaian kita, apa yang kita bawa, handset yang kita pakai kadang-kadang kan. Kan kalau kita tengok budak-budak saya, sebab saya mengajar universiti kan, budak tu makan pun tak cukup kan. Makan pun tak cukup kadang-kadang. Gila, waktu belajar kita faham. Saya belajar dulu makan sehari sekali je kat Mesir dulu kan. Sekali je makan. Siang tu minumlah air apa, malam kan baru dapat makan elok-elok kan, macam tu. Tapi budak-budak kadang-kadang dia ni makan betul, tapi telefon yang flagship tu, yang paling mahal sekali tu kan, iPhone yang kamera tu kan saja letak depan solat kan. Boy kan. Cikgu dia pun pakai handset buruk je kan. Dia pula handal lagi. Jadi kadang-kadang benda-benda macam tu, sombong tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Tuan-tuan okey kan? Okey tuan-tuan. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.